InsyaAllah tuan-tuan pada 22 bulan 8 sebenar hari kemerdekaan kita, merdeka pada 31 Ogos. Ini 22 Ogos, ada berapa hari lagi? Ada lebih 8-9 hari tuan-tuan semua untuk kita pada tarikh itu ialah pada 22 bulan 8 tu Ustaz ada bengkel selempang merah ataupun bengkel selendang merah ataupun pedang silah. Itu semua tuan-tuan. Jadi tuan-tuan selendang merah ni Ustaz dah start mengajar pada tahun 19 tahun 2012 setelah mula mengajar. Yang mana tuan-tuan Ustaz ada dua guru. Ustaz ada dua guru tuan-tuan. Itu pertama guru Ustaz pertama iaitu Tuan Guru Haji Hamzah, almarhum Tuan Guru Haji Hamzah Padangkala. Masa tu almarhum Tuan Guru ni duduk di Teliput Kelantan, Kota Baru Kelantan. Masa tu tahun 76 Ustaz pergi ambil 77 bukan 77 Ustaz pergi jumpa dia dan dia bagi ijazah selendang merah tahap pertama. Dan Ustaz Amal tuan semua tahap pertama alhamdulillah kita nampak perubahan pada diri. Dan juga tuan-tuan kemudian pada tahun 2000 tak silap Ustaz 2012 tu dah bukan 2012 2004 Ustaz berjumpa sekali lagi dengan Tuan Guru Haji Hamzah. Masa tu dia dah berpindah ke Padangkala. Masa sebelum tu dia duduk di Teliput dan kemudian dia berpindah di Padangkala. Ustaz pergi jumpa dia, alhamdulillah dan teruskan dia bagi ijazah sampai ke tahap 5 daripada tahap 1 sampai ke tahap 5 alhamdulillah. Dan Ustaz Amal dan juga Ustaz diberikan untuk kebenaran untuk mengijazahkan ilmu selendang merah ni. Dan pada tahun 2004 juga tuan semua dalam masa sama Ustaz berjumpa dengan almarhum Tuan Guru Cik Yaakob Karak tuan semua, dan Ustaz terima daripada dia ilmu selendang merah daripada tahap 1 sampai tahap 5 juga. 1 sampai 5 dan dia memberi ijazah pada Ustaz dan juga dia membenarkan untuk Ustaz untuk menurunkan ilmu ni kepada semua orang lah, kepada semua orang. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua pada tahun 2012 Ustaz mula Ustaz Amal dulu, kemudian Ustaz mula mengajar. Alhamdulillah ramai yang belajar tuan semua dan kita buat bertahap-tahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 3. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua sempena merdeka pada tahun 31 Ogos pada 2026 ni tuan-tuan, pada 22 bulan 8 Ustaz adakan bengkel selempang merah satu hari di studio Rizki ni daripada pagi sampai petang. Pada pagi tuan-tuan semua daripada pukul 9 sampai pukul 12 Ustaz akan mengajar selendang merah tahap 1. Ustaz akan ajar bagaimana tuan-tuan anda nak gunakan kain merah ni, bagaimana nak pakai kain merah ni, bagaimana apa kelebihan kain merah. Ustaz akan cerita pada anda. Ini kalau kain merah ni lebih kurang ginilah kalau anda boleh, dan bagaimana cara nak pakai. Dia ada seni nak pakai untuk selendang merah ni. Bila tuan-tuan ingat pada tahun 1969 dulu berlaku kita rasa pertumpahan darah, pergaduhan antara kaum tuan-tuan, maka kumpulan selendang merah dia turun ke KL, Kuala Lumpur dan semua untuk membenteraskan semuanya. Alhamdulillah tuan-tuan, satu orang pun tidak mendapat cedera apabila mereka ni turun. Nak beritahu tuan-tuan, kelebihan selempang merah ni jangan kita ambil sepele. Kalau boleh tuan-tuan, Ustaz nak ramai tuan-tuan di kalangan tuan-tuan ambil selempang merah ni pada 22 bulan 8 sebenar hari merdeka. Dan pagi tu kita ada tahap pertama, dan petang tuan semua selepas Zuhur pukul 2.30 Ustaz akan bagi ijazah pada tahap 2, tahap 3, 4 dan 5 seterusnya. 2, 3, 4, 5 sekaligus kepada anda. Jadi kalau anda ambil tahap 1 pun saja boleh, ataupun anda ambil ke semua pun boleh, iaitu pagi dan petang insya-Allah. Jadi kalau anda nak, boleh daftar segera kepada dengan pihak admin untuk dapatkan tempat anda. Dan kita kata insya-Allah Ustaz akan bagi tentang kena bawa kain merah dan juga beberapa perkara yang sepatutnya anda kena buat. Dan amalan insya-Allah tuan-tuan dua-dua Ustaz akan bagi. Satu amalan Tuan Guru Haji Hamzah Padangkala, dan juga satu lagi guru amalan daripada Tuan Guru Cik Yaakob Karak insya-Allah. Dua-dua Ustaz akan bagi. Sepatutnya satu-satu, tapi untuk sempena hari kemerdekaan Ustaz akan bagi dua-dua beranda. Insya-Allah jumpa pada 22 bulan 8 dalam bengkel selempang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.